Assalamualaikum semua. Alright, pertama sekali aku nak cakap dulu selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Right, so dekat depan aku ni ada dua telefon mid-range yang terbaru daripada Samsung Malaysia, iaitu ini Samsung Galaxy A36 5G dan yang ini Samsung Galaxy A56 5G. Aku yakin ramai kat luar sana tengah consider dua telefon ni sebab memang setiap tahun siri telefon Android yang paling laris seluruh dunia adalah Samsung Galaxy A. Dan jadi setiap tahun Galaxy A ada macam-macam variant untuk macam-macam jenis bajet, dan of course aku yakin ada juga antara korang yang tengah consider antara A56 ataupun A36. Jadi dalam video ni aku nak buat comparison antara dua telefon ni dan jom tengok mana yang paling sesuai untuk korang. Jadi jom kita tengok sekarang. Alright, pertama sekali aku nak cakap pasal design dia dulu. Kalau tengok dari belakang macam ni, nampak lebih kurang sama. In fact, dia punya kamera bump dia dah refresh sikit berbanding daripada Galaxy A55 dan A35 sebelum ni. Cuma kalau korang tengok dengan lebih dekat kamera bump dia, untuk Galaxy A36 ni, kamera bump dia memang betul-betul flat. Tapi kalau A56 ni dia macam masih ada macam bonjolan-bonjolan sikit. So dia tak flat macam A36. Lepas tu untuk dia punya material, kedua-dua telefon ni kat depan dan juga belakang dia gunakan kaca Corning Gorilla Glass Victus Plus, which is bagus untuk sebuah phone mid-range. Ada binaan yang dibuat daripada kaca, so rasa lagi premium lah, dan of course lagi tahan lasak. Tak macam telefon mid-range jenama lain yang masih lagi gunakan plastik kat belakang ni. Okey, tapi perbezaan antara dua telefon ni adalah daripada segi frame dia. Sebab frame ataupun bingkai untuk Galaxy A36 ni dia buat daripada plastik sahaja, tapi untuk yang A56 dia gunakan frame aluminium. So yang nampak macam besi kat tepi ni, so nampak macam telefon yang lebih flagship daripada telefon ni phone range, tapi nampak macam phone flagship kalau tengok dari luar. Alright, seterusnya untuk skrin pula. Okey, jadi of course telefon Samsung memang terkenal dengan skrin yang kualiti tinggi, yang nampak cantik. Walaupun untuk sebuah telefon mid-range yang lagi murah berbanding flagship. Alright, so dua-dua gunakan skrin yang sama, iaitu skrin Super AMOLED berukuran 6.7 inci dengan resolution 1080p dan juga kadar refresh rate 120Hz. Lepas tu dia punya brightness boleh cecah sampai 1900 nits. Right, jadi apa maksud dia? Sebarang konten ataupun video yang korang tengok dekat skrin ni akan nampak sangat cantik, warna dia sangat vibrant. Lepas tu kalau korang scrolling, animation akan rasa sangat smooth. Lepas tu brightness yang tinggi, maksudnya kalau korang guna dekat, korang tengok skrin ni kat bawah cahaya matahari yang terik pun still lagi boleh nampak dan tak silau sangat. Alright, sekarang aku nak cakap pasal satu perbezaan yang ketara, iaitu daripada segi chipset. Okey, jadi untuk A56 dia gunakan chipset Samsung Exynos 1580, manakala untuk yang A36 pula dia gunakan chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Okey, jadi dua-dua chipset ni dibuat dengan node proses 4 nanometer. So kalau korang setakat nak buat tugasan harian yang biasa-biasa je, macam buka media sosial, tengok video, balas mesej, baca artikel dan sebagainya, dua-dua telefon ni daripada segi prestasi macam tu tak ada beza sangat, boleh guna smooth sahaja. Cuma kalau untuk tugasan yang lagi berat, macam nak main game ke apa kan, Galaxy A56 boleh hasilkan tetapan grafik yang lagi tinggi lah, sebab dia punya prestasi chipset dia lagi tinggi berbanding pada A36. In fact, kalau banding dalam Geekbench pun, Galaxy A56 dia ada markah yang lagi tinggi sedikit berbanding A36. Right, untuk bateri dan kadar pengecasan, dua-dua telefon ni sama. So dia ada kapasiti bateri 5000 mAh. Kalau guna sehari tu confirm dia tahan walaupun dengan usage yang agak berat. Lepas tu daripada segi pengecasan, sekarang dah naik sikit berbanding generasi dulu. Sebab sekarang dua-dua telefon ni dia support fast charging sampai 45W. Tapi tak ada sebarang pengecasan wireless lah. So dengan charging 45W tu, untuk charge daripada kosong ke penuh ambil masa lebih kurang sejam macam tu. Seterusnya, defining feature untuk semua telefon Samsung adalah untuk software dia lah. Okay, jadi dua-dua telefon ni out of the box dia terima One UI 7 berdasarkan Android 15. Dan sekarang ni UI dia nampak lebih modern lah, nampak lebih kemas, dan juga kalau korang nak customize korang punya UI tu, sekarang ni ada lagi banyak option. Kemudian dekat lock screen ada function macam now bar yang ada dekat Galaxy S25 series. Dan antara kebaikan utama untuk software pada telefon ni adalah dia akan terima updates selama 6 tahun untuk Android updates dan juga untuk security updates. So secara teorinya, telefon ni akan dapat update sampai ke 2031, which is sangat bagus kalau korang plan nak guna telefon ni lama-lama. Okay, dan dalam mengikuti trend smartphone pada sekarang ni, dua-dua telefon ni ada function AI, which is the first dalam Galaxy A series yang ada function AI lah. Tapi dia bukan Galaxy AI macam yang ada dekat Galaxy S series. Alright, function AI yang ada dekat dua telefon ni dia macam dah diturun sikit lah ataupun watered down. So
function dia tak banyak ataupun tak rich sangat macam dalam Galaxy S25. Right, in fact dalam setting pun dia tak tulis function AI ni sebagai Galaxy AI, tapi sebaliknya dia tulis sebagai intelligent features sahaja, dan features yang disenaraikan tu pun tak adalah banyak sangat. Aku rasa objek yang paling menarik dalam senarai AI ni pun ialah objek eraser, which is korang boleh padam sebarang objek yang korang tak suka dalam gambar korang. Tapi dia punya pemadaman objek tu guna teknologi AI, results dia tak cantik macam dalam Galaxy S25. Still lagi masih ada kesan-kesan kabur dan nampak pelik jugalah. Alright, dan last kali cakap pasal kamera lah. Alright, jadi dua-dua telefon ni ada 3 kamera dekat belakang. So, dua-dua telefon dia ada kamera utama 50 megapiksel, lepas tu kamera makro 5 megapiksel, dan satu perbezaan ialah pada kamera ultra wide. Untuk Galaxy A56 dia ada kamera ultra wide 12 megapiksel, manakala untuk yang A36 dia punya ultra wide dia ialah 8 megapiksel. Aku rasa kamera pada dua-dua telefon ni boleh hasilkan gambar yang agak cantik untuk kebanyakan situasi. Of course dia punya warna dia mungkin agak pekat sikit lah sebab memang sinonim dengan Samsung punya color scheme. Dan aku rasa dia punya gambar night mode dia boleh kata agak acceptable lah untuk sebuah telefon mid-range sebab nampak agak kemas dan noise dia pun agak rendah juga. Of course ketiadaan lens telefoto pada kamera telefon ni buatkan gambar zoom dia mungkin nampak agak kabur lah. Tapi of course ini telefon mid-range, so ni benda yang boleh dijangka. Okay, untuk kamera selfie, dua-dua telefon gunakan kamera selfie 12 megapiksel, dan aku rasa kualiti gambar selfie dia macam suam-suam sajalah, tak adalah cantik gila tapi tak adalah buruk sangat. It's just dekat middle ground sahaja. Right, untuk video, dua-dua telefon ni boleh rekod pada resolution 4K pada kadar 30 frames per second, dan kualiti video dia pun nampak okey jugalah, nampak cantik. Dan juga dia punya stabilization dia pun nampak okey juga walaupun ini sebuah telefon mid-range sahaja. Alright, tapi satu isu yang agak pelik dekat Galaxy A36 ni, kalau korang nak rekod video dalam kamera ultra wide, korang cuma boleh rekod pada resolution 1080p sahaja. Korang tak boleh rekod video ultra wide dalam 4K. Aku tak pasti kenapa, tapi kalau korang jenis yang selalu rekod video, ini benda yang korang kena ambil tahu lah. Okay, sekarang last kali aku nak cakap pasal harga dia. Okay, jadi untuk Galaxy A36 ni, jadi dia dijual kat Malaysia pada harga bermula RM1,499 untuk RAM 6GB dan juga storage 128GB. Kalau korang nak storage yang besar sikit, ada dalam varian RAM 12GB dengan storage 256GB. Itu harga dia RM1,699. Manakala untuk Galaxy A56 pula, yang ni agak mahal so dia dijual pada harga bermula RM1,999 untuk varian RAM 8GB dengan storage 128GB. Dan kalau korang nak besar sikit, untuk harga RM2,199 dia ada dijual dengan RAM 12GB dan juga storage 256GB. Dan juga korang kena tahu, dua-dua telefon ni tak ada sebarang ruang untuk korang letak kad memori. So sebarang storage yang korang dapat untuk internal tu, itulah storage yang korang akan guna. Korang dah tak boleh besarkan dah. Alright, jadi untuk pendapat aku, biasanya Galaxy A ni dibeli untuk orang yang mungkin tak kisah sangat pasal teknologi, atau beli untuk anak-anak, atau beli untuk mak bapak yang dah berusia kan. Untuk kebanyakan pengguna, aku rasa A36 ni dah cukup dah untuk kebanyakan tugas yang korang nak gunalah, macam nak guna media sosial, WhatsApp, apa semua. Of course, kalau korang macam nak function kamera yang canggih sikit, lepas tu nak nampak lebih mahal, mungkin Galaxy A56 ni lebih sesuai untuk korang. Tapi just untuk telefon untuk daily use, aku rasa A36 ni pun dah cukup untuk korang. Tapi kalau korang nak lagi murah lagi, sebenarnya ada je Galaxy A yang lagi rendah, macam Galaxy A26 dan juga Galaxy A16. Okay, jadi sampai tu je video kita kali ni. Terima kasih banyak kerana menonton. Bagi tahu kita dalam komen kalau korang berminat dengan mana-mana siri peranti Galaxy A pada tahun ni, dan ikuti kami dekat semua media sosial. Terima kasih kerana menonton. Kekal sihat, kekal selamat, dan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Bye-bye.